Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran yang terakhir pada kali ini. Okey, kita tengok dulu uh, soalan pemahaman. Di sini cikgu sertakan soalan pemahaman bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid. Okey, tentang pembelajaran kita yang sebelum ini. Okey, yang pertama, okey, apakah dua isi tersurat yang terdapat dalam video? Okey, yang kedua, nyatakan satu isi tersirat dan huraikan. Okey, yang ketiga, bagaimanakah pelancongan menyumbang kepada keharmonian? Okey, ketiga-tiga soalan ini, cikgu berharap murid-murid dapat menjawab dengan baik. Seterusnya kita tengok kesimpulan daripada keseluruhan pembelajaran kita. Okay, yang pertama, video memaparkan tentang kepelbagaian keunikan Malaysia. Kita tahu Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang kaya dengan keunikannya. Okay, yang kedua, pelancongan bukan sekadar hiburan tetapi wadah membina jati diri. Okay, yang ketiga, rakyat Malaysia harus memelihara khazanah negara. Okay, seterusnya, murid-murid, cikgu akan bagi pengayaan bagi mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid. Iaitu yang pertama, murid-murid boleh menulis ulasan pendek berdasarkan video cuti-cuti Malaysia 2022 yang telah dipaparkan tadi. Okey, seterusnya murid-murid boleh sertakan dua isi tersurat, dua isi tersirat dan satu nilai murni. Okey. Dan yang terakhir, objektif pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid mengenal pasti isi tersurat dan tersirat dalam melalui video yang dipaparkan mencapai matlamatnya. Dengan harapan apa yang cikgu tunjukkan dalam sesi pembelajaran akan memberi manfaat dan murid-murid boleh mengambil maklumat tersebut bagi melaksanakan aktiviti. Okey, sekian saja pembelajaran cikgu pada kali ini. Sekian, terima kasih.